Selamat malam. So sekarang around 7.30. So kita nak bergerak lah. Pergi ke mana? So actually hari ni ialah 5 hari bulan 11 2025. So hari ni adalah birthday mak aku. Okay. So kita family decide untuk sambut lah birthday dia hari ni kan. So kita nak pergi keluar, pergi makan-makan lah sekarang ni. So dekat mana? Korang tunggu. So hari ni kita makan dekat Steamboat. Ni birthday girl. Birthday girl makan. So ini yang kita ambil lah, kita bakar-bakar. Kita kat mana sekarang cik dah? Dekat Johor Steamboat. Kat mana tu? dekat Arahan. Okey. So kita nak makan dulu. Silakan semua boleh datang ke Johor Steamboat. Harga RM39 dan untuk dewasa dan kanak seharga RM19. Birthday hari ni percuma. You kanak-kanak bawah 12 tahun percuma. Emas harga dia daripada 66 sampai 70. Harga dia RM19. Sedap ke awak? Sedap makcik? Boleh lah. Boleh lah, kita sedap je. Ni kakak saya. Ni pengantin kita yang hari tu tu. Tu isteri dia dekat sana. Duduk jauh, isteri je duduk jauh. Biasalah dia gaduh-gaduh. Sepatah dua kata. Tapi sepatah dua kata. Ni Amara. Lalia. Lalia, sini. Tak okey. Tak okey ke? Mana yang hai tu? Hai Lalia. Hai. Gambar daripada Hino. Tak nak. Ni pula. Kenyang Tak ada marah kan? Tak apa Nur. Jadi dia marah kan? Ini sahaja. Saya dah kenyang je. Adakah ini petanda untuk kurus? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lily. Happy birthday to you. Lompat. Lompat ni. Yang ke berapa makcik? Yang ke 68. Oh 68 dah, ingatkan 20. Banyaklah 20. Apa perasaan? Ada rasa nak kahwin tak? Kahwin lah. Siapa tak kahwin? Saya tak suka dengan kahwin-kahwin. Kahwin lah. Kahwin. Ada cairan jodoh ke? Belum lagi. Ada jumpa tackle yang baru. Kalau yang muda untuk saya lah. Alah-alah tuduh lagi ya. Ya, baby nak anggur boleh? Please, jangan Okey, merah. Thank you. Betul. Jatuh ni. Dekat apa? Ya, joget je. Oh, sapi datang punya. Lagi.
yang ke-21 tahun. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan sihat selalu. Nenek sama dengan air. Air pun belas sebelas, nenek belas sebelas. Habis tadi bukan belas 11. Tak, duduk diam. Sama hari jadi. Sama hari jadi pada nenek, semoga dikurniakan umur yang panjang, dimurahkan rezeki. Jodoh yang baik. Amin. Semoga saya dapat atuk baru tahun ni. Tahun depan. Sama, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sihat selalu. Selamat hari lahir nenek. Hai. Kepada mak saya yang cantik tu, selamat hari jadi yang ke-20. Semoga sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan semoga berjodohan. Semoga dapat jodoh. Nenek apa nak bagi ucapan? Semoga itu semoga ini, semoga boleh lompat-lompat. Semoga panjang umur, murah rezeki, semoga cepat dapat jodoh. Barulah masa boleh kahwin. Gitu. Happy birthday. Semoga dipanjangkan umur, dimewahkan lagi rezeki, boleh belanja kita orang. Dia tak pernah belanja awak kan? Pernah Nek belikan pizza dulu. Okey. Tu bukan saya punya ke? Bukan. Okey. Ya Allah, selalu bagi duit raya. Semoga nenek boleh bagi duit raya lagi sikit tahun depan. Lepas tu semoga saya dapat atuk baru tahun depan. Anjay. So yang mana belum bagi ucapan untuk birthday hari ini, korang sila komen. Kalau tak terdapat duit raya tahun depan. Selamat. Jad. Oh nyang. Oh, lo. Bye bye. Jad. Oh nyang. Semua Dapat. Oh nyang. Okay. Bye. Bye.